Selamat petang YouTube. Hari Jumaat, baru lepas solat. Saya bagi pressure wash sekali motosikal ni. Taruh sabun, bagi pressure wash, dan run engine bagi panas untuk keringkan segala tempat-tempat yang basah. Okey, ini secara ringkas lah. Selepas saya ride Hatnyai yang banjir gila tu, semalam saya balik dapat keluar balik daripada Hatnyai melalui jalan tikus. Dan apakah pembetulan yang saya rasa perlu untuk motosikal FZ ni, selain daripada apa yang saya dah buat, letak crash bar, letak shield, pembaikan, maknanya kalau ada apa-apa yang kita mungkin jangka boleh mendatangkan masalah kepada kita bila kita ride. Satu yang paling penting pada saya rasanya spark plug punya cap ni. Spark plug cap Spark plug cap saya rasa saya nak ganti dengan yang lagi bagus. Ini kita tak boleh jimat duit kat sini. Spark plug cap kena cantik. Pasal itu spark plug cap lama, actually saya punya lama punya spark plug cap. Jadi saya kena cari spark plug cap yang betul-betul seal air, bagus. Spark plug FZ ni dia tak takung air. Maknanya ruang yang pergi ke spark plug tu, kalau kita tengok betul-betul, dia tak ada bertakung air. Ada motosikal yang bertakung air, masalah. Macam KTM 200, dia boleh bertakung air, jadi masalah. Jadi motosikal ni walaupun mungkin boleh mati kalau air terlampau tinggi, tetapi dia tak bertakung air kat situ, jadi mudah untuk kita betulkan balik lah. Selain daripada itu, konektor yang penting, ECU konektor bawah seat tak kena air. Tapi konektor yang bawah-bawah ni, kalau kena air mungkin enjin tak berjalan begitu lancar. Dan pastikan konektor tu seal waterproof dia cantik. Okay, itu satu pembaikan yang perlu saya buat lah untuk masa terdekat ni. Spark plug punya cap. Bahagian hadapan lagi satu, lampu. Lampu ni kalau FZ individual lah. Lampu ni memang teruk sangat lah lampu yang saya beli. Jadi saya terpaksa tukar lampu lain lah. Lampu ni tak cantik. Lampu tu perlu ditukar. Lampu bawah kecil tu tak tahulah, asyik mati je. Jadi saya kena check kenapa. Front end tak perlu buat apa-apa, memang dah cantik sangat dah, tak ada masalah. Shield okey. Lain-lain tak ada apalah yang saya boleh forkkan motosikal ni untuk saya jalan jauh tu. Mungkin nanti saya nak spray WD-40 dengan water repellent dalam tempat gear ni. Ni selepas post ride lah. Minyak rantai seperti biasa. Tiap-tiap kali kami stop, night stop, kita akan rantaikan, minyakkan rantai. Lain-lain tak ada apa. Tayar yang saya beli ni, tayar ni Battlex. Ada orang tanya tayar apa saya pakai. Ni tayar Battlex, Bridgestone Battlex. Saya tak ingat lah model apa. Pasal tayar ni saya dapat masa saya beli motosikal ni. Depan belakang dah digunakan Battlex. Cuma yang belakang ada satu tampung, tapi satu tampung tak ada masalah, saya pakai je lah. Yang depan pun tak ada masalah. Tayar ni dua-dua ni tak ada masalah langsung, saya tak ada komplain. Saya tak adalah bawa laju sangat kan, tapi ikut speed yang biasa tak ada masalah. Satu benda yang saya nak bagi tahu kepada FZ punya owner, especially yang meter digital. Meter digital ni dengan GPS sama. Jadi kalau GPS tunjuk 100, FZ pun akan tunjuk 100, paling tidak 99. Sama. Dia bukan meter ringan. Jadi ini satu yang rare. Kerana beberapa tahun kebelakangan ni, semua kenderaan dah dipastikan meter pada kenderaan itu meter ringan. Ini European Union punya law. Jadi kalau GPS 100, meter kenderaan akan jadi lebih daripada 100, 105, 110. Itu pasal bila saya bawa 120, yang ikut saya Y16 kata saya dah besit 140. Jadi FZ yang digital meter ni,
meter dia betul-betul ikut GPS. Jadi kita kena bangga untuk yang itu. Tak ada dah motosikal yang dibuat, kereta, walaupun kenderaan seperti kereta yang dibuat, meter dia memang sama dengan GPS. FZ ni sama, saya dah test, saya dah check. Okey, lain-lain pada itu tak ada apalah. Rak belakang ni saya tak jadi menggunakan rak yang saya beli RM66 tu. Saya gunakan rak saya yang ni. Jadi saya transfer baliklah kat skuter. Nanti saya nak tukarlah rak lain. Kerana mungkin saya rasa rak plastik tu lebih elok untuk jalan dekat-dekat lah. Lain daripada itu tak ada apa motor cemerlang. Dan Alhamdulillah tak ada masalah langsung. Dan FZ ni memang terbukti lah. Mungkin bodoh sikit lah rupa dia, orang tak suka. Tapi untuk kita ride dan dalam keselesaan memang bagus. Okay YouTube, itu sajalah. Bye bye.